Moving on, Perbadanan Nasional Berhad PNS has allocated 50 million ringgit to acquire a few properties this year. Managing Director Datuk Syed Kamuruzaman Syed Zainul Kodki Shahabuddin said the properties, mostly in the form of shop lots, will be rented to keen businesses and franchise operators. However, he said the allocation has been cut to half from 100 million ringgit previously, as the focus is now more on small and affordable properties. Kalau boleh, kita nak pastikan balance in terms of investments yang kita buat. Untuk tahun ni kita nak pastikan bahawa fokus kita adalah untuk mendapatkan semua kedai-kedai yang kita ada penghuninya. Kita tidak mahu situasi di mana kita beli kedai tapi tidak ada penghuni. At the moment, PNS is identifying the possibility to acquire properties in Johor and Melaka, with each acquisition based on the business's demand and requirements. So dengan harapan kita nak membantu usahawan, kita akan cuba memberi pembiayaan yang diperlukan untuk membeli kedai-kedai. So bila kita beli kedai-kedai ini, kita akan bagi penyewaan kepada mereka yang menyewa usahawan-usahawan franchise. Dengan harapan satu hari nanti bila mereka mampu, mereka dapat membeli balik kedai itu kepada kami. PNS, he said, had acquired a few shop lots and hotels in Klang Valley, Kuantan and Johor Bahru recently. Its 10 units of shop lots in Bangi Gateway are 50% occupied so far.